Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPGM KTSU kelas pertama 2025, salam IPGM Peneraju Pendidikan Kecemerlangan Guru Bertaraf Dunia, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Pengarah IPG Kampus Tun Hussein Mon. Yang dihormati Dr. Hairah binti Munib, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein Mon. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, semua staf warga IPG Kampus Tun Hussein On, dan tuan-puan semua yang berada di hadapan layar sekalian. Saya selaku moderator pada pagi ini, Muhammad Farid Zabidi bin Zaidi dari Option TESOL, ambilan Ogos 2024 IPGM KTSU. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipajak kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, dapat kita menjalankan webinar wacana ilmiah 4.0 pada kali ini. Tema wacana ilmiah ini adalah Pendidikan Madani Aspirasi Pembangunan Karamah Insaniah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dihormati sekalian, untuk maklumat semua, program wacana ilmiah 4.0 ini merupakan anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPGM Kampus Tun Hussein On. Tuan-puan yang saya kasihi sekalian, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini, iaitu Profesor Maria T.S. Dr. Lai Chi Sen. Beliau merupakan Profesor Madya serta Timbalan Pengarah MyRevent. Tajuk perkongsian kita pada hari ini adalah Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam TVET, Isu dan Cabaran. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan, boleh diajukan menerusi ruangan chat YouTube. Jawapan beliau akan dimasukkan semula ke dalam ruangan chat oleh pihak urus setia. Tanpa membuang masa, dipersilakan. Terima kasih moderator dan salam sejahtera kepada semua. Untuk sesi ini, saya akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat dalam TVET, iaitu pendidikan teknikal dan vocational, dan saya akan memberi tumpuan kepada isu dan cabaran dalam pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sebelum saya membincangkan dengan lebih detail berkaitan dengan topik pembelajaran sepanjang hayat, saya rasa lebih baik kita faham dulu apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat. So, dalam slide ini saya mengetengahkan 3 definisi daripada 3 sumber yang berlainan. Yang pertama adalah definisi daripada International Labour Organization, ILO. Ia mengatakan bahawa pembelajaran sepanjang hayat adalah all education and training that take place during a lifetime, which is inclusive of primary, secondary and tertiary education. So, definisi ini menunjukkan bahawa pembelajaran sepanjang hayat meliputi pendidikan dan latihan yang berlaku di sepanjang hayat, termasuklah pendidikan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Kalau kita lihat definisi daripada European Union, definisinya agak senang, agak mudah, agak simple. Ia mengatakan bahawa pembelajaran sepanjang hayat adalah all learning activities undertaken throughout life with the aim of improving knowledge, skill, competences within a personal, civic, social and employment related perspective. So, definisi menekankan bahawa PSH atau pembelajaran sepanjang hayat merangkumi semua aktiviti pembelajaran sepanjang hayat dengan tujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran berdasarkan keperluan individu, sosial, negara dan pekerjaan. Dalam konteks Malaysia, definisi daripada Pelan Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat iaitu Blueprint on Enculturation of Lifelong Learning for Malaysia. Dia mengatakan bahawa pembelajaran sepanjang hayat adalah the development of human potential through a continuously supportive process that stimulates and empowers individuals to acquire all the knowledge, values, skill and understanding that they will require throughout their lifetime, and to apply this with confidence, creativity and enjoyment
in all roles, circumstances and environment. So definisi ini daripada Malaysia saya rasa lebih lengkap, lebih holistik sebab dia menekankan pembangunan potensi seseorang individu melalui proses sokongan secara berterusan yang akan motivate dan trigger seseorang individu untuk memperolehi pengetahuan, nilai, kemahiran yang diperlukan sepanjang hayat serta mengaplikasikan apa yang mereka belajar dengan confident, dengan kreatif dan dengan enjoynya dalam apa jua peranan dan situasi. So berdasarkan ketiga-tiga definisi ini, so kita boleh nampak elemen-elemen yang sama di antara definisi ini. Dan kita boleh simpulkan bahawa pembelajaran sepanjang hayat adalah merangkumi aktiviti pembelajaran di sepanjang hayat dengan tujuan untuk penambahbaikan baik dari segi kemahiran, pengetahuan maupun dari aspek nilai. Baik, slide seterusnya adalah berkaitan dengan kerangka Human Capital Development yang terdiri daripada 3 pilar utama, iaitu school system, tertiary education iaitu pendidikan di peringkat universiti atau college, dan satu lagi adalah lifelong learning. So lifelong learning ni dia menyediakan peluang kepada mereka yang tak sempat pergi ke universiti atau tak ada peluang untuk nak melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, maka mereka diberi peluang untuk memperolehi kelayakan atau qualification yang setara dengan universiti melalui kursus-kursus, melalui program reskilling dan upskilling atau program professional development. So ketiga-tiga pilar ni adalah sangat penting untuk pembangunan sumber manusia. Baik, slide ini menunjukkan the top 10 country, negara yang mempunyai tenaga pekerja mahir yang paling ramai. Yang pertama adalah Germany, diikuti oleh Jepun, Korea, China, and then United States, Denmark, Switzerland, United Kingdom, Sweden and Canada. So kalau kita lihat similarity, kesamaan antara top 10 country ini, mereka adalah negara yang mempunyai teknologi yang tahap tinggi. Dan mereka adalah developed country selain pada China lah. China masih developing country kan. Jadi untuk Malaysia nak jadi negara yang maju, negara yang berteknologi, kita perlu mempunyai satu pool of tenaga pekerja yang mahir. Jadi ini adalah peranan siapa? Ini adalah peranan TVET institusi atau institusi TVET untuk melahirkan graduan yang kompeten, yang mahir, yang boleh memenuhi keperluan industri. Baik, teknologi dah berubah. So kalau kita tengok dalam sektor industri pengeluaran, teknologi yang kita gunakan sekarang adalah melibatkan contohnya additive manufacturing, artificial intelligence, cloud computing, augmented reality, big data, Internet of Things, advanced manufacturing, advanced material, autonomous robotic dan lain-lain lagi. So kalau kita lihat teknologi-teknologi ini, dia semuanya melibatkan teknologi ICT dan teknologi digital. Contohnya additive manufacturing, dia berasaskan 3D printing yang memerlukan teknologi komputer, teknologi digital untuk pelaksanaannya. Kalau AI, cloud computing dan augmented reality lagilah berkait rapat dengan teknologi digital. So apa yang saya nak sampaikan di sini adalah teknologi ICT dan digital ni sangat-sangat penting. So dan ia merupakan peranan institusi TVET untuk memastikan graduan daripada institusi TVET perlu menguasai teknologi ICT dan digital supaya mereka boleh meneroka atau menguasai teknologi baru seperti yang saya tunjukkan dalam slide ini. Baik, ini adalah slide ini menunjukkan jurang atau gap kemahiran digital dalam pelbagai sektor, dan it's very surprising dalam sektor pendidikan dan latihan digital skill gapnya adalah sangat tinggi, iaitu 45.6%. Ini menunjukkan bahawa daripada 100% skill yang diperlukan, mereka yang dalam sektor pendidikan latihan masih tidak menguasai sebanyak 45.6% daripada skillnya.
Okay. Sektor kerajaan pun tinggi juga. Dia punya skill gap adalah setinggi 42.5 dan sektor kesihatan dan pembantu sosial pun tinggi iaitu 41.3% dan paling rendah adalah sektor pelombongan termasuklah oil and gas cuma 21%. Dan kalau kita lihat dalam sektor pembinaan, pengeluaran dan perkhidmatan profesional, scientific dan technical, dia lebih kurang sama iaitu dalam lingkungan 25% kot. Right around that figure Alright. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni saya telah bincangkan sikit tentang perkembangan dan pembangunan teknologi terkini dalam sektor pengeluaran dan saya juga bincang sikit tentang digital skill gap. So untuk mengatasi masalah tersebut, masalah mengurangkan jurang kemahiran digital dan juga untuk membolehkan seseorang individu untuk menguasai teknologi terkini. Jadi institusi TVET atau TVET memainkan peranan yang sangat penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. So dalam slide ini saya akan bincang sikit tentang apakah peranan sebenarnya dalam pembelajaran sepanjang hayat. So yang pertama, institusi TVET tujuannya adalah untuk atau peranan dia adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang dilatih kepada pelajar dan juga pekerja industri. So ini adalah sangat penting sebab contohnya pekerja industri mereka yang ada sijil boleh upgrade untuk mendapatkan kelayakan diploma melalui program secara part time. So ini bukan saja dapat upgrade dari segi qualification-nya dan juga upgrade dari segi pengetahuan, kemahiran untuk menguasai teknologi terkini. So dan yang kedua adalah untuk meningkatkan akses dan penyertaan dalam PSH. So dalam konteks Malaysia kita ada 13 kementerian terlibat dalam TVET dan di bawah kementerian-kementerian ni ada institusi-institusi TVET yang menawarkan program-program PSH untuk reskilling, untuk upskilling dan untuk cross-skilling. Reskilling maksud dia seseorang dah ada kemahiran dalam bidang tertentu diberi kemahiran dalam bidang yang lain. Contohnya seorang chef, dia pandai memasak kan. So dia buat reskilling untuk upgrade kemahirannya atau menguasai kemahiran dalam bidang yang lain bukan memasak. Contohnya mungkin dalam bidang repair aircon atau servis aircon. So ini adalah reskilling daripada satu bidang ke satu bidang yang lain. Upskilling pula adalah untuk mempertingkatkan kemahiran dalam bidang yang sama. So contohnya untuk memasak kan. So mungkin seseorang chef dia pandai masak masakan Melayu. So dia boleh upgrade kan untuk masakan western. Contohnya upskilling lah. Cross skilling adalah kita memberi kemahiran kepada seseorang individu dalam bidang yang berlainan. So seseorang chef bukan saja pandai memasak, mungkin dia pandai juga untuk servis aircon, dia pandai juga dari segi accounting. So ini adalah cross skilling. Alright. Tujuan cross skilling adalah untuk mempertingkatkan keboleh pasaran seseorang individu. Right? So yang ketiga adalah memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna, a meaningful learning experience. So mereka yang terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat boleh menambah baik dari segi learning experience dia dan melalui pendigitalan dan juga pendedahan industri. Sebab sekarang ni dekat institusi TVET kita banyak mengaplikasikan work based learning, iaitu pembelajaran di tempat kerja. Bukan saja di pembelajaran di institusi TVET atau di institusi pendidikan, tapi proses pembelajarannya berlaku di tempat kerja. So pelajar tersebut boleh mendapat first hand experience di tempat kerja dan mereka boleh applykan teori apa yang pelajar di institusi di tempat kerja secara praktikal, secara hands on. So jadi pengalaman pembelajaran sekarang ni lebih meaningful compare dengan yang dulu duduk dalam kelas saja very kurang kreatif. Baik, yang keempat adalah institusi TVET sentiasa berkolaborasi dengan pemegang taruh terutamanya industri untuk memperkasakan pelaksanaan PSH supaya program lifelong learning, program-program yang ditawarkan lebih relevan dengan industri.
So kita sekarang ni menghadapi masalah pelajar apa yang pelajar belajar di institusi tidak diguna pakai pun di tempat kerja. So kita tak nak masalah ni berlaku. So kita nak apa yang mereka belajar memang digunakan di industri. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan industri untuk memastikan konten pembelajaran atau kurikulumnya serari dengan apa yang diperlukan oleh industri. Baik, untuk slide ini saya akan bincangkan tentang kepentingan PSH kepada pekerja industri. Yang ini fokus kepada pekerja industri. So kalau pekerja industri terlibat dalam lifelong learning, dia lebih adaptive, adaptability ni lebih tinggi. Dia boleh menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Yang ni adalah untuk memastikan pekerja relevan dengan pekerjaannya. Contohnya pekerja yang menguasai kemahiran baru seperti robotik, artificial intelligence and internet of things, dia boleh mengaplikasikan kemahiran ini dalam mengoperasi atau buat penyelenggaraan mesin moden di tempat kerjanya. Jadi dia lebih relevan lah dengan pekerjaannya. So yang kedua adalah mempertingkatkan produktiviti. So pembelajaran yang berterusan atau continuous learning membolehkan seseorang pekerja untuk mengoptimumkan proses, mengurangkan rarat produk atau produk defect, dan seterusnya dia akan meningkatkan produktiviti. Dan yang ketiga adalah seseorang yang terlibat dalam lifelong learning, dia benefit kepada kemajuan kerjaya. Sebab as a matter of fact, so majikan kalau nak beli kenaikan pangkat kepada pekerja, dia bukan saja tengok pengalaman sangat penting, tapi persejalan pun penting juga, especially di GLC, government link company atau multinational company. Kalau kita nak naik pangkat, dia tengok sijil apa yang kita ada. Kalau kita ada diploma, so mungkin seseorang yang ada degree, peluang dia lebih tinggi, dan kedua-duanya ada pengalaman yang sama. So siapa yang lebih layak? Mestilah siapa yang ada sijil yang lebih tinggi lebih layak lah kan, memandangkan kedua-duanya mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai kekuatan atau kemampuan atau kemahiran yang sama. Alright, so untuk membolehkan seseorang untuk mendapat kelayakan lebih tinggi, dia boleh melibatkan diri dalam lifelong learning program, buat part time untuk mendapatkan CJ, untuk mendapatkan degree, untuk mendapatkan master. So ni lifelong learning penting untuk kemajuan kerjaya. Baik, seterusnya adalah memantapkan jaminan kerjaya, job security. Ini bukannya untuk naik pangkat, ini adalah untuk memastikan kerja kita ni secure. So, contohnya apa yang kemahiran atau pengetahuan yang kita ada sekarang mungkin dah akan jadi outdated dalam masa 2 tahun, dalam masa 5 tahun. Jadi, kita ni macam dah tak relevan dengan pekerjaan kita. Betul tak? Jadi kita akan dibuang kerja kalau kita punya kemahiran dah tak sesuai dengan kerja kita. So that's why sangat penting untuk pekerja di industri untuk sentiasa upgrade, sentiasa upskill, sentiasa reskill untuk memastikan kemahiran yang kita ada sentiasa relevan dengan pekerjaan kita, untuk memastikan kita sentiasa relevan dengan pekerjaan kita supaya kita tak dibuang kerja. So ini adalah inilah yang dimasukkan dengan job security. Dan last kali adalah menggalakkan inovasi. So majikan ialah bayar kita untuk buat apa? Untuk penambahbaikan, untuk menyelesaikan masalahnya. Right? So dalam penambahbaikan, untuk buat improvement, untuk buat problem solving, kita perlukan idea yang inovatif, yang kreatif. Jadi mereka untuk jadi inovatif dan kreatif, kita perlukan apa? Kita perlukan knowledge, kita perlukan skill. Jadi di mana kita perlukan knowledge, di mana kita boleh menguasai skill. Semua ni adalah melalui continuous learning, you know. So that's why lifelong learning is very important. So lifelong learning boleh dilaksanakan dalam pelbagai mod dan kaedah. Dia boleh dilaksanakan secara bersemuka. Okay. Dia boleh dilaksanakan secara online,
dan dia boleh digabungkan bersemuka dengan online digabungkan, maka wujudlah pembelajaran hybrid. Dan dia boleh dilakukan secara modular. Maksudnya kita settlekan satu modul and then kita sambung modul yang lain. So secara modular. And then disebabkan oleh pekerja industri ni tak ada masa tau untuk attend kursus 2 hari, untuk 3 hari, untuk seminggu. Sebab terutama ni untuk company yang kecil So kalau kita pergi kursus 3 hari, kerja dia siapa nak buat? Untuk company yang pekerja dia kurang pada 5 orang contohnya, kita namakan sebagai micro enterprise. So siapa nak cover kerja dia? Jadi majikan micro industri atau industri kecil kan, dia tak minat pun hantar pekerja dia untuk pergi kursus lama-lama. Jadi disebabkan oleh masalah tersebut, maka wujudlah micro credential. Micro credential ni khususnya ambil masa yang pendek, maybe 1 jam, 2 jam, setengah hari, settle. Alright. So dia boleh buat so lifelong learning program boleh buat dalam bentuk micro credential. And then dia boleh dilaksanakan secara formal, non-formal dan informal. So pembelajaran formal adalah dia berbentuk structure, dia ada learning objective, ada curriculumnya, ada assessmentnya. So biasanya formal education atau formal learning dia akan melibatkan kelayakan pada penghujungnya. Selepas kita tamat formal education, kita mungkin akan dapat sijil, kita dapat diploma, kita dapat degree. That is formal. So non-formal is like semi-structure atau unstructured. Sometimes dia ada learning objective dia ada struktur dia, ada tentative dia, tapi dia tak ada assessment. Dan pada akhir sesinya dia tak memberi qualification, iaitu kita tak akan dapat diploma, kita tak dapat degree. Contohnya seminar is a non-formal learning. Okay, so dia ada tentative kan, dia agak dia berlaku di tempat yang tertentu kan, tapi di akhir sesi, di akhir seminar, kita tak dapat pun degree, kita tak dapat pun diploma, kita cuma dapat apa? CJ kehadiran kan. So it's a non-formal learning. Now informal learning adalah tak berstruktur langsung, dia tak ada learning objective. Contohnya kita tanya mak macam mana nak goreng nasi, itu adalah informal learning. Atau kita tanya kawan macam mana nak buat AutoCAD technical drawing, minta kawan tunjuk. So ini adalah berlaku secara leisure, secara informal, dan dia punya objektif pun tak well structured. Learning contentnya pun tak well structured. So ini adalah informal learning. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat, institusi TVET atau mereka yang menawarkan program lifelong learning menghadapi pelbagai cabaran, dan salah satunya adalah kekurangan sumber kewangan. Institusi TVET atau mereka yang menawarkan program lifelong learning menghadapi cabaran dari segi kekurangan sumber manusia, dan ini akan menyebabkan mereka tidak dapat menyediakan fasiliti atau peralatan yang terutamanya peralatan yang mahal dan teknologi yang canggih untuk digunakan dalam proses pembelajaran. So ini akan menyebabkan kualiti program PSH terjejas sebab program tersebut tak ada fasiliti, tak ada equipment, tak ada kemudahan yang sesuai dalam PMP dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi objektif pembelajaran mungkin tidak akan tercapai. Yang kedua adalah pekerja tidak mampu melibatkan diri dalam program PSF disebabkan oleh kekurangan bantuan kewangan atau mereka tidak mampu untuk membayar yuran program lifelong learning, maka mereka akan pilih untuk tidak terlibat dalam program lifelong learning. Dan satu lagi adalah syarikat sendiri, syarikat swasta cuba mengurangkan peruntukan kewangan untuk tujuan pembangunan sumber manusia. Ini juga akan menyekat pekerjanya untuk menyertai program lifelong learning. Yang kedua adalah kesedaran yang rendah terhadap lifelong learning. Pekerja industri kurang sedar tentang pentingnya lifelong learning, terutamanya untuk program reskilling and upskilling. So, apa yang pekerja industri nampak adalah segi short term. So, untuk menyertai program lifelong learning, mereka perlu bayar yuran yang mahal
dan kesannya tak nampak secara immediate, secara serta-merta. So reskilling dan upskilling ni adalah untuk kita upgrade kemahiran yang sedia ada supaya kita lebih relevan dengan pekerjaan kita. So dia sangat penting dan memberi berfaedah kepada kemajuan kerjaya dan juga job security seperti yang saya terangkan tadi. Tapi setengah pekerja dia tak nampak. Yang tu dia melibatkan long term kan. Kesannya adalah long term. So short termnya tak nampak, tapi pekerja industri tak nampak. So yang kedua adalah majikan, terutamanya majikan dari industri mikro, kecil dan sederhana. Sederhana masih okey, tapi industri mikro dan kecil ni majikannya tidak sedar tentang kesan perubahan teknologi dan juga kepentingan untuk invest dalam pembangunan sumber manusia atau kita nak upgrade skill dalam kalangan pekerja. Kalaulah industri kecil dan sederhana masih menggunakan teknologi rendah yang menggunakan tenaga manusia atau labor intensif, lama kelamaan, dia akan mereka akan menghadapi masalah tidak dapat bekerja. Sebab pekerja atau graduan yang daripada institusi dia tak rela untuk kerja dalam keadaan yang atau dalam tempat yang masih menggunakan tenaga manusia. Mereka lebih suka kerja dalam keadaan yang tempat yang menggunakan otomasi. Baik, untuk slide yang seterusnya, cabaran berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat adalah dari segi konten pembelajaran, kurikulum latihan. Disebabkan perubahan teknologi, jadi kurikulum atau konten atau kandungan latihan perlu sentiasa dikemaskini, kena sentiasa review, dan program baru perlu dibangunkan supaya selaras dengan perkembangan teknologi. Tapi masalahnya adalah proses kemaskini kandungan pembelajaran dan kurikulum mengambil masa yang agak lama disebabkan institusi kurang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dan masalah yang lain adalah birokrasi untuk kemaskini kandungan pembelajaran dan juga membangunkan program baru, disebabkan proses ini melibatkan peringkat institusi yang banyak daripada institusi and then sampai ke kementerian. Jadi dia punya masa dan birokrasi ini panjang. So, dan satu lagi adalah reka bentuk kurikulum kurang memuaskan disebabkan rakan industri yang terlibat dalam proses pembangunan kurikulum adalah mereka yang kurang berpengetahuan tentang perkembangan teknologi terkini. Ya, kita tahu rakan industri mereka lebih arif dalam teknologi yang digunakan di industri, tapi masalahnya adalah setengah daripada rakan industri ini mereka cuma sedar, mereka cuma knowledgeable, berpengetahuan dalam teknologi yang digunakan di company dia sahaja. Tapi teknologi di luar daripada company dia atau teknologi yang di luar daripada prosesnya mereka tidak berpengetahuan pun. Itu masalahnya. Okay, so dan cabaran lain adalah berkaitan dengan kesaksamaan dan keterangkuman sosial, iaitu inequality and social inclusion. So disebabkan sistem sokongan dalam konteks Malaysia ni kurang memuaskan, especially kepada golongan rentan, iaitu disadvantage group seperti orang kelainan upaya, OKU, belia dan wanita luar bandar, ibu tunggal dan B40. So kita ada banyak bantuan dan juga program untuk golongan-golongan rentan, tapi masalahnya adalah program tersebut atau bantuan tersebut sometimes dia bukan berterusan, dia adalah berbentuk atau bersifat one off. Tahun ni ada, tahun depan dah tak ada. Jadi disebabkan oleh dia tidak konsisten, jadi golongan rentan ni menghadapi masalah untuk menyertai program pembelajaran sepanjang hayat secara konsisten. Okay. Dan satu lagi, walaupun kita ada program contohnya kepada OKU,
tapi bantuan yang diberikan tidak bersifat holistik tau. Dia cuma menyediakan program, tapi orang OKU ni dia dari rumah ke tempat training tu ada masalah. Dia perlukan tambang, ada perlukan tambang, dan mungkin perlukan bantuan orang tu bawa dia ke tempat training, tapi bantuan ni tidak disediakan. Jadi menyebabkan golongan OKU ni kuranglah untuk menyertai program pembelajaran sepanjang hayat. So dan satu lagi adalah jurang di antara golongan kaya dan golongan miskin terlalu besar. So mereka yang datang daripada family, like contohnya golongan kaya dan T20, mereka mempunyai sumber yang lebih bagus, yang lebih baik, mereka mempunyai fasiliti pembelajaran lebih baik, mereka mempunyai akses kepada program pembelajaran sepanjang hayat yang lebih baik sebab mereka mampu untuk bayar yuran kan. Tapi macam mana dengan golongan B40, right? Terutama dia mereka daripada dari luar bandar. So peluangnya dah kurang, akses kepada program pembelajaran sepanjang hayat di luar bandar dah kurang, dan disebabkan oleh fasiliti kurang memuaskan, dia akan bertambah lagi lah masalah tentang kualiti program pembelajaran sepanjang hayat. Okay, so ini antara cabaran yang perlu kita lihat ya. Baik, cabaran seterusnya adalah kapasiti institusi dalam pelaksanaan PSH. Dan setengah institusi tidak dilengkapi dengan kemudahan internet yang stable, tidak mempunyai fasiliti ICT, tidak mempunyai fasiliti latihan yang cukupi untuk tujuan pembelajaran. Yang ini berkaitan dengan kekurangan sumber kewangan. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar yang kompeten pun salah satu cabaran juga. So, kita nak melengkapkan graduan atau pelajar dengan pengetahuan kemahiran terkini. Kita nak bagi exposure kepada pelajar, tapi masalahnya tenaga sendiri pun perlu diberi exposure juga. Mereka perlu melalui latihan juga sebelum mereka mengajar pelajar. Tapi disebabkan oleh training cost tu terlalu tinggi, so setengah institusi tak mampu menghantar mereka pergi training yang yang lama. Contohnya training di overseas selama 3 bulan, selama 6 bulan, tak mampu. So kalau training setakat 2 hari, 3 hari, dia tidak menjadikan seorang pengajar sebagai pakar. Okay? So semua ni akan menjejaskan kualiti program lifelong learning nanti. Dan cabaran yang lain adalah berkaitan dengan transformasi digital. So tahap penerimaan pendigitalan dalam sektor pendidikan adalah kurang memuaskan disebabkan oleh tahap persediaan dalam kalangan pengajar adalah rendah, dan juga dari segi fasiliti ICT juga tidak sampai ke level yang diperlukan. Contohnya, so kita dekat industri menggunakan teknologi 5G, tapi dekat institusi latihan mungkin teknologinya belum sampai level 5G. Kita masih menggunakan teknologi 4G, teknologi 3G contohnya. Right? So latihan dan penyampaian dalam talian. So walaupun kita nak transformasi digital, kita nak digitalizekan everything dalam pembelajaran, tapi kita kena sedar, kita kena faham setengah aspek latihan kita tak boleh melaksanakannya secara online. Contohnya latihan yang melibatkan hands on, tak boleh, kita tak boleh buat secara online, kita kena buat secara face to face. Okay? So inilah cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat. Baik, disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi TVET dan mereka yang menawarkan program TVET, program lifelong learning. So saya cadangkan beberapa strategi untuk menggalakkan pelaksanaan lifelong learning, dan saya clusterkan dia kepada 5, iaitu strategi dari segi tadbir urus dan kepimpinan, rakan sosial atau social partner, majikan, industri dan akademia.
tuan-tuan dan puan-puan, baik kita tengok apa yang boleh dilakukan dari aspek tadbir urus dan kepimpinan untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Tadbir urus means governance. Baik, dari segi pembangunan kurikulum, kerajaan atau institusi TVET boleh memperkembangkan bakat pemimpin atau barisan pengurusan yang mampu untuk menginspirasi, memotivasi dan menjadi mentor kepada anak-anak buahnya untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat atau melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, model pembiayaan berasaskan prestasi juga boleh dilaksanakan. Pembiayaan sekarang yang diguna pakai sekarang adalah kerajaan bagi dana kepada institusi untuk melaksanakan program PSH. So, kalaulah pembiayaan berasaskan prestasi di mana institusi TVET yang melaksanakan program PSH yang berkualiti atau program PSH yang boleh attract ramai peserta, maka funding yang berlebihan bagilah kepada institusi tersebut. Dengan menggunakan pembiayaan berasaskan prestasi, dia akan motivate institusi TVET lebih committed dan lebih inovatif dalam pelaksanaan program PSH. So, selain itu, mungkin kerajaan boleh atau perlu memperluaskan lagi akses kepada program PSH, terutamanya kepada golongan rentan iaitu keluarga B40, belia luar bandar, OKU dan ibu tunggal. So, dari segi infrastruktur dan infrastruktur pula, kerajaan perlulah menyediakan infrastruktur dan infrastruktur iaitu kelengkapan atau fasiliti ICT yang mencukupi dan yang canggih untuk tujuan latihan dan pembelajaran. Ini adalah sangat penting untuk memastikan program yang dilaksanakan adalah berkualiti. So, saya cadangkan juga polisi atau perkongsian sumber dari segi kelengkapan latihan dan kepakaran melintasi institusi latihan dan pengajian tinggi. Sebagai contoh, di daerah Batu Pahat, kita ada universiti UTHM dan di sebelah UTHM adalah KKTM, dan di Palaja juga ada College Kejururawatan, dan di Bandar Batu Pahat ada College Community dan juga ada EdTech. Semua institusi ini adalah di bawah kerajaan walaupun kelainan kementerian. So, sebab dia bawah bumbung yang sama kan, di bawah kerajaan, so why not sumber atau kelengkapan latihan dan kepakaran dikongsi sama kan? So, ini bukan saja dapat jimat kos untuk kelengkapan kan. Sekarang sumber kewangan kan tak cukup. So, kalau kita kongsi kan, kita boleh dapat apa? Kita boleh kata win-win lah. Dan institusi juga tidak menghadapi masalah untuk dapatkan kelengkapan. Right? Dan satu lagi apa yang kerajaan boleh buat adalah memantapkan polisi, iaitu memberi insentif kepada individu atau pengecualian cukai kepada individu atau pekerja industri yang menyertai program PSH. Ini akan menggalakkan keterlibatan mereka dalam PSH lah kalau diberi insentif atau pengecualian kredit. Baik, untuk akademia pula, so kita tengok apa yang boleh dilakukan oleh akademia untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Reka bentuk kurikulum. So, institusi TVET perlulah membangunkan kurikulumnya selaras dengan pembangunan teknologi terkini dan juga polisi. Contohnya sekarang ni semua cerita atau concern tentang sustainability, kelestarian. Jadi kurikulumnya mestilah align atau selaras dengan SDG, Sustainable Development Goal. Dan kita dalam konteks industri, kita bincang tentang atau kita concern tentang IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Jadi teknologi yang digunakan dalam kurikulum atau kontennya mestilah selari dengan perkembangan IR 4.0, right? Supaya kita responsif kepada apa yang berlaku dalam peringkat industri dan juga antarabangsa. Yang kedua adalah
mood latihan. So institusi TVET atau mereka yang menawarkan program PSH perlulah mereka bentuk latihan yang lebih, mood latihan yang lebih fleksibel. Contohnya modular kan. So untuk pekerja industri komitmen mereka tinggi tau. Mereka kena kerja and then kena jaga family. So masa yang digunakan untuk PSH mungkin dah kurang. Jadi latihan PSH atau program PSH boleh dijalankan dalam bentuk modular. So pekerja industri boleh selesaikan modul 1 and then next year mungkin company ada projek baru dia kena berhenti, so off lah dulu, and then in the coming year mereka boleh sambung modul yang kedua, modul yang ketiga, and then berhenti seketika and then sambung balik. Selepas lengkap 20 modul contohnya, dapatlah bachelor degree kan. I mean mood yang lebih fleksibel, lebih sesuai kepada pekerja industri yang mempunyai yang perlu kerja dan perlu ada masa kepada family-nya. And then micro credential pun salah satu option juga, di mana tempoh latihannya agak singkat dan mereka boleh kumpulkan credit hour-nya contohnya atau sijil-sijilnya untuk membolehkan mereka mendapat persijilan qualification seperti sijil dan diploma. And then TVET institution juga boleh attract peserta pembelajaran sepanjang hayat dengan memberi pengalaman pembelajaran yang lebih inovatif, the very meaningful learning experience. Contohnya sekarang ni kita banyak menggunakan work-based learning dan on-the-job training. Lifelong learning program ni tak semestinya berlaku di institusi TVET, dia boleh juga berlaku di tempat kerja. It depends on creativity kita design program lifelong learning. And then mendigitalisasikan pembelajaran, we digitalize the learning program. So untuk sebagai contoh untuk mereka yang berada di luar bandar, so sometimes program ni adalah di bandar. Jadi untuk mereka datang ke bandar, dari luar bandar mungkin susah sikit. So kita bolehlah mendigitaliskan proses pembelajaran. Mereka yang jauh daripada institusi masih boleh ambil program PSH melalui online, right? Tapi cuma yang hands on dia kena datanglah face to face. So itu tak boleh elak lah kan. That's why kita ada mode secara hybrid, iaitu hybrid learning. And then kompetensi pengajar TVET pun perlu dipertingkatkan. So untuk membolehkan seseorang mengajar dengan baik, so dia sendiri perlu menguasai konten, bukan saja dalam bidang tetapi juga dari segi pedagoginya. So yang ni adalah untuk mempertingkatkan kualiti penyampaian program lifelong learning. Baik, apa yang boleh dilakukan oleh pihak industri untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat adalah yang pertama adalah keterlibatan industri. So industri perlu terlibat dalam penawaran program lifelong learning. So lifelong learning program yang bagus atau yang terbaik adalah program yang diterajuli oleh industri sendiri, sebab mereka tahu apa yang diperlukan oleh industri. So dan pada masa yang sama kelengkapan latihan dan juga bahan yang digunakan untuk training program adalah berasaskan industri. So ini adalah yang terbaiklah. Jadi sekarang ni memang kerajaan menggalakkan industry led program. Baik, yang kedua adalah untuk menggalakkan PSH, majikan terutamanya industri mikro dan kecil perlu menggalakkan pekerjanya untuk menyertai program PSH. Kalau tak dapat nak bagi bantuan kewangan pun, at least bolehlah bagi cutian kepada pekerja untuk menyertai program PSH. Right? Dan yang ketiga adalah industri seharusnya memberi bantuan kewangan kepada golongan rentan untuk menyertai program PSH sebagai CSR.
corporate social responsibility, especially company yang besar-besar like GLC, government link company, large company atau multinational company. Right? So untuk rakan sosial pula, rakan sosial means kesatuan atau NGO. So kesatuan dan NGO yang berasaskan industri perlulah advocate lifelong learning program dan mempertingkatkan kesedaran majikan dan juga pekerja tentang pentingnya lifelong learning program in terms of career development, in terms of job security. So di bawah kesatuan ni banyak ramai majikan yang menyertai kesatuan tersebut. Jadi kesatuan inilah mempunyai akses untuk melibatkan majikan dalam seminar dan seterusnya untuk mempertingkatkan kesedaran mereka. So bimbingan kejaya atau kaunselor. So yang ni adalah isu yang penting. Setengah kaunselor dia punya knowledge berkaitan dengan kejaya adalah sangat rendah, dan setengah kaunselor dia bias terhadap TVET. Mereka lah yang mengatakan bahawa TVET ni adalah second class education atau second option. So that's why counselor atau mereka yang terlibat dalam bimbingan kejaya perlulah mempertingkatkan pengetahuan mereka tentang TVET, tentang pembelajaran sepanjang hayat, supaya info yang diberikan kepada pelajar adalah tepat dan tidak bias. Okay? Dan seterusnya adalah promosi dan publicity. So NGO atau kesatuan dan persatuan industri perlulah bolehlah membantu untuk menggendarikan program outreach, jerayawara atau roadshow dan promosi untuk menarik peserta untuk menyertai program PSH. Dan last sekali adalah majikan. So majikan perlu mempertingkatkan kesedaran pekerja dan juga golongan rentan dari segi penyertaan mereka dalam PSH atau kepentingan PSH terhadap kemajuan kejaya dan juga job security. Dan pada masa yang sama mereka perlulah memotivasi sendiri untuk atau mempertingkatkan motivasi sendiri supaya bersedia untuk menyedia program upskilling, reskilling dan cross-skilling, dan juga membenarkan pekerja dia untuk terlibat dengan program lifelong learning. Baik, penyampaian saya telah sampai ke penghujungnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sabar, yang mendengar ceramah saya daripada awal sampai ke penghujungnya. So di sini saya sertakan nombor kontak dan juga email saya. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan topik ini, boleh kontak saya melalui email saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Thank you very much. See you again. Terima kasih diucapkan kepada panel kita di atas perkongsian itu sebentar tadi. Semoga perkongsian sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang setia menonton dari awal hingga akhir perancangan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang tabir dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Sebelum saya akhiri webinar kali ini, izinkan saya menyampaikan dua rangkap konten. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa, bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.